Simpanan pertama yang wajib anda buat bukanlah simpanan untuk persaraan, tapi simpanan kecemasan. Kenapa? Sebab simpanan kecemasan ni macam payung masa hujan. Bila tiba-tiba hilang pendapatan, kita masih boleh bertahan sementara cari kerja baru. Menurut pakar kewangan, kita perlu ada 3 hingga 6 bulan pendapatan sebagai simpanan kecemasan. Tapi masalahnya, ramai yang susah nak menabung atau simpanan mudah bocor. Kalau anda pernah alami masalah ni, jom saya kongsikan cara kira simpanan kecemasan dalam bentuk gram emas. Contoh pertama, gaji RM2,000 sebulan. Jadi, anda perlu ada sekurang-kurangnya RM6,000 sebagai simpanan kecemasan. Harga emas hari ini sekitar RM500 per gram. RM6,000 bahagi 500. Dapat sekitar 12 gram emas. Anda boleh letakkan matlamat untuk kumpul 3 keping 1 dinar, beratnya sekitar 12.75 gram. Ini boleh jadi simpanan wajib pertama anda. Contoh kedua, gaji sekitar RM5,000 sebulan. 3 bulan pendapatan adalah RM15,000. 15,000 bahagi 500 dapat sekitar 30 gram emas. Anda boleh pilih untuk simpan 3 keping gold bar 10 gram. Simpanan kecemasan ni bukan untuk bayar kereta rosak atau kos rawatan bila sakit. Simpanan kecemasan ni untuk masa bila kita hilang sumber pendapatan. Contohnya bila dibuang kerja atau syarikat tutup. Simpanan ni bagi kita masa untuk stabilkan kewangan sementara dapat kerja baru. Selain simpanan kecemasan, anda juga perlu ada tabung untuk belanja hangus, macam repair kereta rosak atau kos perubatan. Di Public Gold, anda boleh mula menyimpan serendah RM100 melalui akaun Gap. Simpan sikit-sikit sampai cukup gram, kemudian boleh keluarkan emas untuk simpan di rumah atau dalam safe deposit box. Tak perlu tunggu ada duit besar. Mula dengan bajet kecil tapi konsisten. Kalau nak tahu cara mula, boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing anda cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik. Dulu ragu, kini tahu. Jom simpan emas. Dah ready nak simpan emas? Isi info di beg biru untuk saya bantu.